Korang pernah jumpa tak restoran ni ada banyak pilihan, asam pedas, ikan bakar, mi Bandung, semua dalam satu tempat. Siakap goreng sisik special pun ada juga. Orang-orang sedang tak tahu nak lunch atau dinner kat mana, meh datang sini. Asam pedas telur mayung dia, memang wow. Dulu restoran diorang dekat Ceras Maluri, sekarang dah berpindah ke Sedang Perdana. Lebih cantik, lebih selesa. Asam pedas kepala ikan merah dan asam pedas telur mayung dia memang berbaloi sangat, korang cuba. Kuah dia jarang rasanya nak jumpa asam pedas telur mayung macam kat sini. Gigit tu meletup dalam mulut. Oh, gulai Aceh sotong dia ni confirm jadi pilihan. Ni first time kita orang cuba, memang unik, rasa fresh sotong dia. Nak yang bakar-bakar, korang boleh try ikan bakar talapia dia ni. Ikan bakar dia disirami dengan rasa paste yang mantap. Orang Sedang dah tak payah tercari-cari siakap sisik yang sedap sampai kat Johor. Kat sini pun ada. Diorang goreng sekali dengan sisik. Memang rangup. Cicah sekali dengan 3 jenis pencicah dia ni, memang terangkat. Nak ringan-ringan pula, boleh try mi Bandung yang melepah juga portion dia ni dengan bakso. Layan. Atau cendol pun ada juga. Siapa yang terliur tu jangan tunggu lama. Nak rasa makanan-makanan macam ni dengan harga berbaloi, Piring Bakar lah tempatnya.